Lepas mak saya meninggal, saya pula yang jadi mangsa. Awak tak buat laporan polis ke? Daripada awak cerita, saya rasa dia tu tak berlampau. Tak boleh bos, lagipun tu amanat daripada arwah ayah saya. Ayah saya minta dia jagakan mak saya. Lagipun perkahwinan arwah mak dengan dia pun atas permintaan ayah saya. Ayah kata awak tak tahu ke dia kaki kunci? Yang saya tak tahu bos, sebab dia tak pernah tunjuk perangai sebenar dia yang sekarang ni masa arwah ayah saya hidup. Ada juga binatang macam tu. Zaman sekarang ni kan, menyusahkan orang betul lah. Maafkan saya bos atas apa yang jadi tadi. Tak apa Intan, bukan salah awak. Saya kedal dulu saya dah hal. Okay, baik bos. Macam mana Intan boleh hidup dengan ada ayah diri macam tu Dasar sampah masyarakat. Kesian Intan tu. Apa dah jadi dekat rumah dia sekarang ni